Kalau buat dalam rumah, memang dinding penyambung tu akan crack. Subjek pada cara kita buat. Kalau awak cakap tentang dinding, cara macam mana dinding tu dikonstruk. Sama ada dia panggil X-mat, sama ada beam tu lurus atau tak, takut beam tu akan ada differential settlement. Differential settlement maksudnya dia akan mendap dalam keadaan tidak seimbang. Dia ada perbezaan. Ataupun sendiri kadang-kadang mortar tu maknanya antara batu-bata dengan batu-bata yang ikat tu, simen tu tidak dibuat dengan baik dan tidak ada mixing yang bagus, dan dia akan ada gap dekat situ. Dia akan bergerak dan akan nampak crack. Pun boleh juga jadi dari segi plastering pun boleh jadi isu juga. Kalau plastering tu teruk sangat, terlampau dry mixture dia, dan dia akan jadi ada masalah sikit. Dari segi settle dia akan jadi crack.